Taubat satu. Taubat minta ampun Allah. Aku banyak dosa dengan mak ayah aku, ya Allah. Aku tak sempat minta maaf dengan dia, ya Allah. Kedua, doakan, ya Allah, letakkanlah arwah ayah aku, arwah ibu aku di kalangan orang beriman dan bertakwa. Letakkanlah mereka di kalangan orang yang baik, beriman, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Aku sayangkan dia, ya Allah. Ketiga, buat baik. Buat baik untuk arwah ni. Sedekah, cari kawan-kawan yang masih hidup. Sedekah, bagi makan, bagi minum, niatkan untuk arwah. Nabi pesan, kalau mak ayah dah tak ada, buatlah baik pada sahabat-sahabat dia. Nabi pesan. Kan kita sedekah, kalau dia tak ada, kita sedekah. Sedekah niat untuk arwah, sedekah ni saya sedekah ni untuk niat untuk mak saya. Buat masjid, wakaf masjid contohnya kan, bagi RM500, RM1,000 untuk wakaf. Niatkan untuk nama mak. Mengalir untuk dia. Yang tu kata. Aku ada je dengan cerita yang ada ejen buat kerja tak betul lah, ada ejen menipu lah, ada ejen lari lah, ada ejen itu, ada ejen ini, ejen. Tapi bagi aku, satu solusi saja, Zaidin. Anda boleh hubungi, aku lupa nombor talian dia. Sekali lagi, anda boleh hubungi 9359-1359. Ini talian untuk anda hubungi. Ingat talian ini 9359-1359. InsyaAllah jualan pembelian rumah anda mantap. Jom kita tengok rumah 5 bilik ini bersama Zaidin. Jom. Terima kasih saudara kerana klik episod yang ketiga, part 3 bersama dengan SD Samsul Debat. Luar biasa. Terima kasih. Saya rasa terhibur dan terharu dapat bersama beliau. Panggil SD. Adalah saya dah prepare letak ustaz dan sebagainya. SD je sempoi. Orangnya pun sempoi. Lepas ni masa dia memang tight sangat-sangat, tapi Alhamdulillah dapat meluangkan masa bersama kami. Dan kita nak baca soalan-soalan. Saya actually dah cut and paste lah soalan-soalan daripada rakyat-rakyat jelata. Kalau SD rasa macam soalan ni tak payahlah, SD cakap je tak payah. Okay. Jadi senang edit. Soalan seterusnya, apa benda paling pahit yang pernah SD lalui, tapi sekarang SD bersyukur ianya berlaku? Soalan ni harap SD faham lah ya. Pahit Benda paling pahit yang pernah SD lalui, tapi sekarang rasa macam okey lah. Pastinya ada hikmah lah di sebalik apa yang berlaku. Ada tak? Saya rasa lah yang first part tu banyak. Yang second part tu rasa bersyukur dengan itu kan. Yelah, kita kena syukur lah. Memang syukur. Pertamanya kalau rasa pahit lah, saya ingat waktu saya kehilangan arwah abah saya. Allah. Dengan mula arwah abah saya lah. Arwah abah saya meninggal dunia tahun 2002. Dia tak sempat tengok saya grad degree. Diploma dia sempat. Degree dia tak sempat tengok saya grad. Dan arwah abah saya adalah manusia yang paling kelakar sekali lah. Dia dah rapat dengan saya selalu mengadu dekat dia apa semua. Arwah abah saya ni meninggal dunia tak ada sakit apa, tiba-tiba dia darah dia naik, dia masuk hospital, kena tahan kat ward. Esok tu dia rebah kat hospital. Ayah saya rebah dan dia meninggal pada bulan Rejab tahun 2002. Masa tu saya tak sempat, dia tak sempat tengok saya grad law, dia tak sempat tengok saya jadi Samsul Debat. Tak tahu dulu saya masa menang pidato, di satu pertandingan pidato tu dia datang final negeri. Sebelum saya menang kebangsaan, final negeri dia datang naik motosikal. Dia datang dan masa tu saya daripada tempat pertandingan dekat Rembau tu, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Pedas. Saya juara dekat situ. Saya kena bergegas balik ke KL tu, balik ke Shah Alam untuk sambung belajar lah sampai esok tu ada kelas. Arwah abah saya ni punya bangganya kan. Bawa piala besar tu naik motor tu balik rumah. Allah. Macam tu lah arwah abah saya. Jadi itu momen yang pahit lah. So kalau tanya saya, bersyukur, syukur bila abah tak ada tu, tak adalah syukur abah tak ada, tapi bersyukur Allah masih lagi tinggalkan ibu saya, adik-beradik saya untuk sama dengan saya. InsyaAllah. Itulah. Dan peristiwa kepahit yang kedua yang saya kena share, saya selalu cakap dalam ceramah saya. Masa cakap, kalaulah saya ni ikut umur arwah abah saya. Arwah abah saya meninggal kena usia 50 tahun. Saya meninggal muda. Maknanya saya sekarang ni
tak sampai pun 5 tahun nak hidup, saya kata. Kalau saya ikut abah saya, sebab masa saya kat ni umur dah 45, 46 macam tu kan. Saya ingat habis singkat dah tu saya letak. Tiba-tiba Januari, baru-baru ni, Januari 2025, Allah uji lagi. Pahit jugalah. Sebab yang apa? Allah ambil pula nyawa adik saya. Allah. Syamsul Hafiz bin Ismail. Usia dia 38 tahun. Dia main bola sepak. Terkena bola sikit, dia tak agak kuat pun. Tapi nak jadi sebab dia rebah dekat padang. Allah Akbar. Dia rebah kat padang USM di Montebal. Dia main bola kat sana. Dan kebetulan pula masa tu hospital Pahit Buntar pasal kerajaan. Macam-macam alasan. Driver tak ada lah, ambulans tak ada lah. Walhal Pahit Buntar memang betul, satu Penang, satu Perak. Dia kata luar bidang kuasa lah, apa macam-macam. Sedangkan 5 minit je jarak. Tak boleh ke darasat kemanusiaan pergi. Tapi saya tahu dah ajal adik saya, tetapi pada saya kecuaian pihak hospital tak nak bantu tu pada saya. Tak masuk akal lah. Memang tak masuk akal lah. Tapi adik saya meninggal dunia, adik saya rebah ke depan, rebah. Sama macam arwah abah saya, sama macam arwah abah saya bulan Rejab. Allah Akbar. Jadi memang pahit lah. Tetapi satu perkara saya syukur, sebab saya sempat orang kata dengan dia tu baiklah, tak ada masalah banyak. Adalah sikit argument, saya tegur dia, saya marah dia. Adalah saya marah dia dalam beberapa bulan sebelum dia meninggal. Tapi lepas tu kita orang okey. Saya syukur kita orang okey. Kita okey, dan Allah bagi peluang kat saya pandang hikmah ni, Allah bagi peluang saya untuk berbakti pada isteri dengan anak-anak dia, sebab dah jadi tanggungjawab saya sebagai anak sulung, bapa saudara sulung kan. Jadi saya kena jagalah. Dan macam yalah, kebaikan-kebaikan dia banyak. Allah tunjuk bila dia dah meninggal, banyak kebaikan dia. Jadi itu antaralah yang menyebabkan saya rasa tu pahit lah. Pahit pada saya dua tu pahit lah. SD, sebelum kita nak teruskan dengan soalan Ray ni, nak tanya juga tentang kalau seseorang anak melakukan sesuatu yang, yalah, maksudnya kau ajar mak ayah, contohlah, tak sempat minta maaf, mak ayah meninggal. Pastinya akan rasa sedih, rasa bersalah, nak taubat dan sebagainya. Ada cara-cara tak? Kalau macam, yalah mak dah tak ada, kita dah baru buat silap dengan mak, so mak meninggal, tak sempat minta maaf. Apa yang sebagai orang Islam boleh buat? Sebagai Islam, yang pertama, banyakkanlah mendoakan. Taubat satu. Taubatlah minta ampun Allah. Aku banyak dosa dengan mak ayah aku, ya Allah. Aku tak sempat minta maaf dengan dia, ya Allah. Kedua, doakan, ya Allah, letakkanlah arwah ayah aku, arwah ibu aku di kalangan orang beriman dan bertakwa. Letakkanlah mereka di kalangan orang yang baik, beriman, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Aku sayangkan dia, ya Allah. Ketiga, buat baik untuk arwah ni. Sedekah, cari kawan-kawan yang masih hidup, sedekah, bagi makan, bagi minum, niatkan untuk arwah. Nabi pesan, kalau mak ayah dah tak ada, buatlah baik pada sahabat-sahabat dia. Nabi pesan. Kan kita sedekah, kalau dia tak ada, kita sedekah niat untuk arwah. Sedekah ni, saya sedekah ni untuk niat untuk mak saya. Buat masjid, wakaf masjid, contohnya kan, bagi RM500, RM1,000 untuk wakaf, niatkan untuk nama mak. Mengalir untuk dia. Yang tu kita, I see. tu je kita boleh tolong. So tak kisah kalau macam kalau nanti ni kita nak keluar ni dalam bulan Mei, lagi berapa minggu lagi nak korban, kita boleh buatkan korban atas nama mak ayah. Korban ni tak boleh buat untuk orang meninggal, ikutkan. Tak ada manfaat pun korban ni untuk orang hidup. Cuma sedekah boleh. I see. Kita korban, contohnya kita korban nama ni, bila kita dapat je daging tu, kita sedekah kat orang, boleh, tak ada masalah. Dia bukannya untuk bukan orang macam haji badal ke apa. Lain. Dia hanya untuk orang yang hidup saja. I see. Tapi kalau kita niat sedekah, sedekah untuk arwah, boleh. Faham. Tapi korban tak boleh ni. Saja aku niatkan satu bahagian untuk arwah ni, tak ada manfaat lah untuk dia. Untuk orang hidup. Okey. Baik, kita teruskan dengan soalan seterusnya.
ada soalan daripada anak muda. Tak tahu ni mak dia ke apa kan. Kalau anak muda sekarang dia kata hidup ni penat lah, dah tak ada mana bagi aku. Budak-budak zaman sekarang Gen Z kot. Tak salahkan semua Gen Z. Apa pandangan ustaz ataupun nasihat ustaz direct dekat orang? Ada anak muda macam dah tak ada mana lagi, apa hidup ni dah tak tahulah. Macam mana Ustaz? Pernah satu ketika Nabi Yunus dia menegur ulat warna merah. Ada satu ulat merah lah, ulat kecil. Kita boleh tengok dalam kitab Megah Syamatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali ni. Dia dalam hati, dekat hati, apalah Allah ciptakan ulat ni. Yang tu lah. Tiba-tiba ulat tu bersuara. Apa masalahnya engkau dengan Allah ciptakan aku? Dia kata. Wow. Kan? Sedangkan aku mengamalkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar setiap pagi, petang dan malam. Kata ulat tu. Sedang lantas apakah masalah yang engkau mempertikaikan aku? Masa tu Nabi Yunus pun menangis lah. Tak sangka. Sebab tak ada satu benda pun dalam dunia ni Allah ciptakan sia-sia. Tak ada. Dia masuklah makhluk Allah nama manusia. Contoh kalau kita tengok, kan? Tidak aku jadikan manusia, jin dan manusia melainkan wa ma khalaqal jinna wal insan kerana apa? Illa liya'budun. Mengabdikan diri kepada Allah. Kita ni khalifah pula tu. Macam mana kata hidup tak ada makna? Siapa yang memberi makna kepada kehidupan kita ni? Adakah makna kepada kau ni girlfriend? Adakah makna tu tak ada orang nak cinta dengan aku, tak ada makna? Tak ada makna aku kerja tak naik pangkat? Adakah itu je purpose hidup kita ni? Oh, kau macam tu bosan lah hidup kita ni. Kan? Cantik dipandang bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lagi daripada ujian dan dugaan. Kena ujian, kena dugaan, hidup tak ada makna. Tak dapat apa kita nak, hidup tak ada makna. Kan? Kita lahir je, mak kita ambil pegang kita, menitis yang mata dia, tak sangka nak secomel kita masa tu. Tak ada makna tak ada makna, buang kantong sampah lah, penjadah lahirkan kau dulu. Semua ada makna. Menggembirakan mak ayah, kan? Kan? Jadi penyejuk hati mak ayah. Bergurau, ya Allah, cuba sebut mak, ya Allah, bahagianya disebut mak. Macam mana kata tak ada makna? Memaknai tu kita lah punya peranan. Dulu mak kita bagi makna dekat kita tu dengan nama, bagi makna dengan jaga, bagi makan pakai, bagi makna kita suruh kita pergi sekolah, bagi makna dekat kita suruh kita besok saya jadi orang yang berguna. Bila sampai kita akhir balik, kita dah matang, kita dah keluar pada sekolah, tiba-tiba kita cakap kita tak ada makna. Kenapa kau dah 17-18 tahun kau baru sedar kau tak ada makna? Kan, sedangkan semuanya ada makna. Pergi. Kita pergi macam tadi kan, saya datang dekat guard tu, tempat ada palang. Apa makna palang begitu masuk ni? Betul ke? Cabutlah benda ni. Kenapa dia buat palang tu? Kenapa dia buat palang nak masuk, pintu masuk tu? Kenapa katanya? Dia tak kasi masuk lah kereta. Sebab nak kawal, kontrol dari segi keselamatan, security, kan, juga dari segi respect, privacy. Semua ada makna. Okeylah, carilah cawan ni. Tak ada makna cawan ni. Tak ada makna. Kau macam tu buang lah. Dah habis ni buang. Tak. Nanti our next guest datang. Boleh pakai lagi cawan ni. Semua ada makna. So ni, kamera kita, lampu ni, semua ada makna. Dinding ni lah, tak payah dinding lah buat kat padang ni, tak boleh. Nanti bising kan. Semua ada makna. Faham? Macam mana dia boleh kata dia tak ada makna? Situlah membezakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Afala ta'qilun. Kamu tak ada akal ke? Carilah purpose hidup kita ni. Itu sebab kita selalu dengar orang cakap, the beauty of success is not the achievement but the journey. Keindahan suatu pencapaian, kejayaan tu bukan pencapaian tu, perjalanan dia. Sebab apa? Semua ada makna. Bukan tiba-tiba boleh interview saya macam ni. Betul. Dah macam-macam lalui,
pergi Singapura, pergi sini, duduk, kena tandang, kejap buat ni, orang cakap rubbish, apa benda idea kau ni bodoh namanya, orang cakap kan. Sudahnya itu juga yang diambil. Sudahnya kita hari ni ada makna tak? Ada makna. Oh patutlah, soalan tadi kan dia tanya saya kan, ada tak benda yang dulu kata pahit tapi rupanya baru tahu akhirnya hari ni aku juga yang digunakan. Masya Allah. Ini juga bagaimana semuanya itulah yang dipanggil sebagai kerahsiaan takdir. Kita tak faham Tapi bila dah lama, patutlah dulu mak aku marah aku buat benda ni, sekarang aku marah anak aku benda yang sama. Betul. Patutlah dulu ayah aku kata jangan buat macam ni. Kemudian dapat mana? Sooner or later kita akan dapat makna tu. Dahsyat lah. Kan? Okey SD. Soalan seterusnya. Dalam boleh menangis sekejap ni. Apa soalan saya minta maaf, saya kena baca lah. Apa benda random yang selalu SD buat sewaktu tengah stres tapi orang tak akan sangka itu SD buat? Benda random Benda random lah. Mungkin tengah stres kan, tiba-tiba main golf ke, tiba-tiba mancing main golf kan bukan saya lah. Bukan. Saya akan buat benda kalau dalam kereta tengah stres ke, biasa saya menyanyi. Lagu apa? Saya belalak. Saya cubalah tengok lagu yang pelik-pelik, lagu Tamil, lagu Cina, lagu Sepanyol, lagu apa yang ada tengah cari kan. Belasah lah. Satu lagi saya layan movie. Saya layan movie, saya akan masuk. Kadang daripada kita buat tu, daripada tu kita dapat idea macam mana kan. Saya boleh layan movie sampai pagi, boleh tengok. Tak kisah, dan saya akan tengok genre-genre yang pelik-pelik, dan benda tu kan nanti betul sebab kawan tengok dan ceramah saya akan rasa sentuh benda-benda tu. Ni dah Din sebut pasal Dewi ni, kena tengok lah apa benda detail kan. Tapi memang itu satu, dan satu lagi kalau saya setengah stres tapi benda tu tak adalah luar biasa sangat. Kadang-kadang pagi-pagi kalau saya tak ada apa-apa ceramah, saya tak ada apa pagi, benda pertama kan semua orang tak ada kat rumah, keluar sekolah, kerja apa semua. Saya terus isteri saya pergi kerja tu, saya terus pergi mak saya. Duduk lah borak. Mak saya tanya apa? Kau tak ada ceramah ke ni? Itu soalan normal lah. Standard lah. Dia mak petang kan pergi Perak, besok pergi Johor. Dah lah aku tak nak dengar lah jadual kau. Aku dengar aku dah penat dah. Kau susah cerita tu. Tapi bila saya duduk tu makan lah nasi goreng. Makan mak saya. Berbual tu sebenarnya. Memang kita akan lapang, kita akan rasa lega. Dulu pun sama. Dulu waktu saya di universiti, bila stres sangat, hari tu saya tak masuk kelas. Saya beli tiket daripada Shah Alam, beli tiket bas 222 tu sampai ke bas stand Kelang, lepas tu naik bas balik Sembat. Balik sampai mak, tak ada kelas ni. Tak ada. Macam tu je kap. Duduk mak kita sampai, nak makan belum? Tu soalan bel wajib kan. Memasak kita makan. Lepas tu berak balik. Tiba-tiba macam masalah dah selesai. Itu sebenarnya. Itu sebab itu pada orang yang, mungkin ada orang cakap, habis kalau tak ada mak ayah macam mana? Pergilah ziarah kubur dia ke. Masuk masjid, doa. Betul ya? Doa, ya Allah, kan, mak ayah aku, semua ingat mak ayah, doakan mak ayah kita. Kadang tu je. Healing. SD pernah tak dalam satu majlis ceramah blank, tak tahu nak cakap apa? Pernah tak terjadi? Tengah mungkin penat ke apa, tiba-tiba macam apa? Ada tak? Tak ada. Tak pernah. Tapi tempat tu blank pernah. Salah tarikh. Pernah. Sampai sana rupanya ceramah tu tahun depan. Ya Allah. Boleh ada orang bayang lock saya sampai tahun depan. Tarikh tu ingatkan tarikh tahun ni. Rupanya tahun depan. Patutlah tak ada orang kata. Lepas tu yang tim saya, asisten saya ni pergi tengok tanya. Dia kata tak, program ni bulan puasa tahun depan, dia kata. Allahu Akbar. Lah ya ke, kata kan. Tak pernah jadi ni, kata kan. Biasanya ada yang terlepas ni, ada yang terlepas dalam seminggu. Mungkin dah tercepat seberapa bulan ni, tak. Setahun sebab tarikh yang sama. Ya ke? Boleh tengok tahun, lah dalam poster tu. Ya Allah. Dia dah buat lah. Yang saya punya PA pula minta dia keluarkan banner, dia keluarkan banner. Dia punya design tu. Faham? Saya kata tak sepatutnya lah berlakunya. Tapi blank ceramah tak pernah lah. Tapi kalau soalan yang sesuai blank masa pidato, debat, tengah cakap tiba-tiba hilang, pernah.
Ni Tapi competition lain kita cover lah. Yalah, Kita cover. yalah. Baik, soalan seterusnya. Oh, ini soalan. SD pernah tak rasa jealous dengan penceramah lain? Jealous mungkin tengah ada sesi forum ke apa, macam dia ni hebat gila. Aku jealous dalam in a good way lah. Ada tak macam rasa seperti itu? Tak ada. Cuma saya risau saya tak boleh nak. Saya sentiasa saya takut saya tak boleh nak meet up standard yang saya takut tu je. So saya sentiasa prepare untuk, saya memang style saya lah. Saya akan maintain cara saya. Dan saya harap saya berusaha setiap kali saya jawab soalan tu, saya akan orang kata bagi jawapan yang orang kata make sure saya differentiate saya dengan orang lain. Right. Dia cara dia macam tu, cara saya macam ni. So ada orang akan cakap, oh okay, best, macam tu. Mesti tu. I faham. Saya pernah ternampak satu TikTok lah. SD waktu tu tengah mengamuk dengan seorang student ke apa lah. Asal tengah berceramah, dia mencelah-mencelah kan. Sebenarnya benda tu tak betul. Orang kat situ kan? Dia kat situ je sebenarnya. Saya memang segah budak tu menyanyi, kau bukan main ni kau ni apa senyap. Takut. Sebenarnya tu. Saya bukannya kata marah aja, tak ada. Itu saya agak, tapi saya tak jawab lah, malah nak jawab sebab frust lah saya, sebab ada orang potong tu seolah-olah saya tengah marah budak. Oh ya ke? Itu saya nak tanya, macam dalam mana SD tengah berceramah dan sebagainya kan, pernah ada tertrigger yang membuat SD marah? Because you are a funny guy. SD seorang yang saya marah macam tu lah. Saya marah, orang akan nampak lah. Takkanlah saya nak marah budak tu, sebab sekarang ni saya bukan marah individu tertentu, tak. Benda tu general, tak nampak pun siapa. Oh ya ke? Masa tu hujan, tengah ceramah dekat ni, dan dia ada bawah kamera yang tak bawah bumbung tu, ada yang masuk dalam kelas. Dengar ceramah daripada dalam kelas. Daripada dalam kelas dia menyalak-nyalak tu. Oh ni apa lah, apa tu. Masa tu dia kata, kau bukan main ke kau ni. Tapi tak nampak. Lepas tu dia macam ni. Nampaklah macam dia orang menurut kan. Lah adalah beberapa tingkap tu jadi takut macam tu kan. Takut. Macam tu. Boleh tanyalah, boleh sahkan dekat cikgu-cikgu kat sekolah tu. Lepas tu saya macam biasa je ceramah. I see. Dia memang selit-selit. Lepas tu orang kau main lagi kan, kau marah macam contoh kalau tengok marah. Abang tak suka awak macam ni tau. Nampak kau tahulah. Tapi orang tak ada lepas ambil yang tu kan. Contohlah. Okey, dan satu lagi dah alang-alang cakap ni. Ada satu isu lah. Contoh dengan isu yang berkaitan. Saya tak tahu lah sesuai ke tak sesuai. Ada seorang artis ni. Ada satu soalan dia tanya. Dia jadi marah kat saya. Menjadi marah kat saya. Sedangkan saya tak tahu apa-apa ni. Dia dengan saya baik. Sebenarnya asalnya. Kita pernah communicate. Saya kata, suka, you are funny guy. Saya sukalah cara. Tapi bila dah jadi satu isu ni, saya call dia, tanya dia, nak explain. Saya nak tanya dia tak jawab. Dia tak ni. Saya kata, tak apalah, fine, tak apalah. Okey je. Ada satu isu lah. Isu nasional lah. Isu nasional. Wow. Waktu tu saya dekat kenduri rumah adik saya. Lepas tu tiba saya dapat call. Dia tanya saya, apa pandangan SD tentang kalau orang tu buat macam ni? Contoh macam ni lah Din. Kan? Orang cakap kan, apa pandangan Din kalau orang tu dah minta maaf dah. Tapi orang tu siap suruh dia angkat kaki macam ni, tangan ke atas macam tu. Dia suruh buat macam tu pula. Minta maaf. Kalau dia bagi komen apa? Okey. So apa pandangan Din? Orang tu minta maaf tapi boleh maaf kan, syarat kena buat macam ni. Contohlah, kalau dia akan cakap macam ni. Pandangan Din akan cakap macam ni. Entah, saya tak best hari tu. Baiklah, pandangan dia tanya pandangan. Apa pandangan Cik Din kalau orang tu minta maaf tapi dia suruh buat macam ni dulu? Bila maaf tu suruh buat macam tu. Apa pandangan Cik Din? Okey. Coba jawab Din apa? Apa Din akan jawab? Macam tak ikhlas lagi tu. Macam tak elok lah macam tu, tak baik lah kan, tak baik apa semua, betul tak? Betul. So jawapan ni, soalan ni ditanya oleh seorang wartawan kepada saya. Okey. Kalau saya jawab betul-betul exactly, mungkin dia akan tahulah isu ni isu apa. Okey. Jadi sedangkan rupa-rupanya isu tu berkaitan dengan orang yang Din kenal. Jadi wartawan bila keluar report tu, berlagalah kawan dia tak puas hati dengan Din. Sudahlah Din semua. Sebab kebetulan Din sebut pasal isu. gaduh. Isu gaduh ni. Okey. Minta maaf. Tak apalah, saya nak explain kat lah.
wartawan telefon. Dia biasalah tanya apa pandangan ustaz tentang ini, apa pandangan Syamsul Debat tentang ini, apa tentang orang ni pasal sumbang mahram lah, apa pandangan pasal budak pukul ni lah, apa semua kan. Saya kata tak boleh lah ni semua, kita bagi pandangan lah. Terus dia kata, apa pandangan SD, ada seorang ni, kalau dia minta maaf, dia suruh melutut pula. Faham kan isu ni, pernah dengar tak isu tu? Dia suruh melutut. So bila saya kata tak baiklah, sebab kan saya pernah cakap dan ceramah saya, dah ada satu perkara yang paling berat, minta maaf dan memaafkan. So kalau minta maaf dan memaafkan ni, tak payahlah sampai melutut. Minta maaf dan memadai. So kita maafkanlah dia. Kan lagi satu, siap record kata video. Saya kata benda tu dah mengaibkan. Tak boleh lah buat macam tu. Saya beri pandangan tanpa saya tahu siapakah yang ditujukan ni. Ni secara umum lah. General. Lepas tu orang tu macam marah lah. Marah lah juga kat saya. Saya tak tahu rupanya isu dia ni. Lah, iya ke? Tak faham konteks lah. Lepas tu dia keluarkan video. Video pasal saya yang marah budak tadi. Lah. Oh, kalau dia boleh pula kata. Lah. Yang saya tadi marah budak tadi, orang lain yang record pertama. Yang kedua, dia dalam konteks keseluruhan, saya tak marah pun. Saya cuma tegur masa tu dan kemudian saya gelak. Tak dengar, tahu takut. Tahu, kau main ke kau kan? Mak ayah kau apa semua, tanya kau macam ni. Contoh kita ajak. Tapi lepas tu okey. Betul. Ceramah 2 jam. Kenapa nak ambil 1 minit, 2 minit? Lepas tu siap, dia caption tulis tu. Dia tulis apa? Kalau dia boleh pula, dia kata tu. Sebab nak menjawab apa yang saya cakap tadi. Yang saya cakap tadi betul. Saya kata benda betul pun. Kalau tanya saya balik, kan, saya punya pandangan betul lah dia. Sampai suruh orang melutut, ambil video apa semua, contoh lah. Masa tu. Benda ni pun dah senyap dah. Tapi saya beritahu, itulah, saya call dia, tak angkat. Saya mesej dia, minta call balik, tak angkat. Sebab saya tak tahu siapa. Dan saya pandangan tu general, saya tak ada tunjuk kat dia, saya tak tahu. Dan saya tak tahu pun isu tu adalah isu dia, saya tak tahu. Tapi tak apalah. Tapi pandangan saya dah bagi fair comment lah. Pada saya fair comment. Cuma yelah, wartawan tahu je lah. Bila dia masuk tu, dia nampak macam seolah-olah macam saya terus tegur isu tu. Saya pada pandangan saya general, siapa pun. Kita nak melutut ni, melutut dengan siapa? Melutut dengan mak ayah boleh lah. Kan kalau kita melutut dengan mungkin pemerintah, mungkin raja ke, mungkin lah sampai ada satu kesalahan yang kita buat, mungkin lah. Tapi tak adalah sampai kita buat tu. Seorang suami melutut pada isteri sebab merayu kasih, lain lah. Kan? Isteri melutut dia semua, tolonglah bang, jangan buang saya bang, tolonglah bang, saya sayang. Lain lah. Itu saya explain lah tu. Saya ucapkan ribuan terima kasih SD. Wow, best lah berbual dengan SD ni. Dan kami doakan yang terbaik untuk SD. Sihat-sihat selalu. Dan juga diberikan keberkatan di dunia dan juga di akhirat, kerana banyak memberikan mesej-mesej yang baik, pesanan-pesanan yang baik, pengajian-pengajian yang baik, Masya Allah. Dan kami harapkan agar semua dapat mendoakan SD dan juga keluarganya sejahtera insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Dan sekian saja, kita jumpa di lain kesempatan. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Ni kira 3 bilik lah Ini 3 bilik tidur. 3 bedder lah? Yes, sir. Wah, ini master kan? The master, yes, correct. So this is the master. So this is actually more on the effectiveness of planning. Macam untuk bilik ni, kalau if let's say you buka pintu dia sana, dia dekat dengan kitchen, habis facing toilet. So for most it's not practical lah. Jadi kalau dia shift kat the main entrance kat sini, you masuk, you have your king size bed, then Vatican blind. So you can see that the room is big lah. Kan? Ni confirm boleh jual lah ni. Senang jual. Ni bilik apa ni? Bilik apa? Tengok. Assalamualaikum. Tak ada orang. Oh, this is the second common room. Second common room. So all is actually very very good size lah. And tengok pun dalam pun bilik wardrobe pun dah ada, aircon pun dah ada. Macam saya cakap, bring your luggage lah. Tapi kalau ada satu masalah, kalau rumah yang bangsa ada apa tau, kau tahu yang bilik-bilik diorang, dia punya almari semua dah fix. Itu ada leceh sikit nak jual Ke susah tak? Macam tak table ni macam dah memang fix, everything is fixed. So it really depends on the type of buyers that comes in lah. Kebanyakan macam diorang can accept the renovation, diorang takkan buat apa-apa lah. Tapi kalau orang Melayu kita, macam mana pun toilet dengan kitchen tetap diorang akan buat.
Walaupun no dah matter macam how long. lawa-lawa Yes. tu. Yes, Ni yes. kira diorang punya, ni aku punya sendiri punya tu Cita rasa Cita sendiri. rasa tersendiri. Correct. Toilet dengan kitchen. Correct. Bilik okey lah. Bilik okey. Bilik boleh tutup pintu ke? Ni apa ni? Ini store room. Oh, ni Jadi store. original masih ada store room lagi. Ya, rumah aku biasalah tak ada store. Store. So, okay, tahu. Store memang store lah. Okay. I think we can emphasize here, ni boleh buat lagi satu bedroom lah kalau nak. Okey. Ini kalau anak banyak. Kalau anak ramai, kalau nak reinstate balik sebelah sini, nak buat balik apa fourth room pun boleh sebelah belakang tadi original tempat. Kalau tidak nak bikin sebelah sini fourth room pun masih boleh lagi. Okey, aku ada satu soalan. Ni last kopek. Aku kalau sebagai buyer, aku sebagai seller, ni rumah aku kan. Aku rasa confident. Kan confident sebab besar. Yes. Mesti senang jual. Tapi aku nak hentak harga. Yelah, penat buat renovation overprice. So what is your advice on this? Untuk kita, we take this as a challenge lah. But of course, we also need to rationalize with what is happening in today's market. Apa yang dia kalau rumah jual ke tak terjual is based on 3 factor. Number one definitely is harga lah. Harga macam mana pun, kalau let's say example market price is about 850, tapi you ask about 900, memang ada chance. Tapi kalau you terus hantar 1 juta wah, that is very tough lah. So that is where realistically bila kita discuss dengan owner, we need to let them know. We will try what they want first. Tapi macam misalnya kata after 2 weeks, 3 weeks the response is so bad, are they willing to adjust ke tak lah? Ada tak macam contoh macam aku sebagai seller again aku cakap, okey lah Zaidin, lihat pada gini 1 million lah. Padahal actually is 850, right? So aku tak 1 million. Habis kau dah bila susah lah kan. Okay, tak ada. Saya cari ejen lain lah. Ejen lain mesti boleh jual. So, kau pernah tak macam, tapi tiba-tiba tak dapat, datang balik. Tak Dulu maaf time lah. bila kita masih baru kan, very eager just to get yes, kita pernah experience lah. Tapi sekarang, because we really understand the market so well, we try to make the owner understand lah. I mean, rezeki pun tak salah alamat lah. Kita akan usaha. But of course, they must be open up enough lah that kalau macam betul need to adjust, are they willing lah. Tapi kalau macam tak nak, kita tengok situasi lah. Kalau is the price terlalu tinggi kan, better don't lah. Because kita tak nak disappoint diorang, kita pun tak nak disappoint ourselves lah. Kalau tu overprice, kalau yang underprice macam kalau orang tak tahu, makcik tak tahu game dia, bolehlah jual berapa je lah. Tak boleh. Amanah. Ni amanah. Amanah gitu kan? Betul. Okey, kalau biasa kalau kita nak jual rumah, aku akan tengok 3 website at least. Aku akan tengok HDB Recent Transaction, aku akan tengok SRX, aku akan tengok HPOP. Aku akan tengok 2 X value daripada aku tengok HDB Recent Transaction untuk memastikan tengok how's the market's moving. Lepas tu kita that's tunjuk how owner. you understand the market. Lepas tu kita akan tengok property guru juga tengok orang lain advertise berapa. Sebelum kita kata okey ni berapa nak kena buka harga ni semua. Jadi kita akan tengok banyak tempat untuk pastikan. Lepas tu kita akan analyse ni, lepas tu kita akan advise customer, ini kalau high floor rumah cantik, okey kita boleh minta harga tinggi. Kalau low floor mungkin kita have to be realistic to be at market price ataupun gitulah. Kalau makcik macam tak apalah ni sekarang saya jual 550 je lah. Tak apalah kan. It does happen, cuma that's why ini amanah lah kita. We don't practice this because macam let's say macam tadi Din cakap kadang-kadang tu blok dah setahun 2 tahun tak ada transaction. So if let's say last transaction example it's 650, then today market price in fact is actually 800, but they sold at 750. Today I sold at a record price, highest in the block. So highest in the block. So kadang-kadang kita tengok ini bukan highest in the block, padahal dah lapuk lah. So what owners can actually do, I mean as much as apa dia tengok kat dia punya block, they can always tengok kat dia punya cluster lah. Terima kasih kerana beramanah. Jom kita balik, InsyaAllah besok ada buyer lah tu. Boleh, InsyaAllah. Dan aku tahulah korang boleh buat kerja baik ni. Boleh. So guys, jangan lupa 93591359 Zaidin, call dorang. Kau boleh lalu tunjuk sikit muka kau. Malu dia. Malu. 93591359. Ya, terima kasih. Zaidin, semua ada kat sini.